saya telah pun berada di lapangan untuk menjalani aktiviti rutin saya. Hari ini adalah hari Khamis 10 April 2025. Saya bersyukurlah dalam keadaan usia macam ni pun Allah Ta'ala bagi kudrat untuk saya berjalan kurang-kurangnya 45 minit. Alhamdulillah. Jadi saya bersyukurlah saya nak kenangan semalam. Semalam kita buat majlis yang menarik. Walaupun kita dah tinggal tak ramai, itu saya tengok tak ramai, penyertaan pun agak kurang sikit kali ini kerana masalah-masalah kawan-kawan, masalah peribadi. Dan macam kita lah ya, sakit, demam, ruang waktu yang terhad. Ada masa yang terhad, jadi agak limited lah time mereka ni kan. Kita kena faham itu. Tak apalah itu. Buat macam mana kan, kita sendiri pun belum tentu satu masa tak boleh hadir. Anyway, sambutan masih lagi okey. Jadi kalau tanya saya lah kan, sebab saya duk ikut, kita dah bersama-sama buat benda ni sejak lebih 20 tahun yang lalu. Yang paling meriah sih 2 tempat Nombor 1 Kak Asun, kita buat di rumah saudara Mas Said Gamis. Itu cukup meriah. Kita buat siang, jangan lupa, kita tak buat malam. Kemudian yang satu lagi yang very eksklusif, masa di bila kita combine semua grup, kita buat di apa ni, Bukit Kera kot, golf club tu. Itu memang hebat lah. Dan ramai kawan-kawan kita yang ada ketika itu, ramai sudah kembali ke rahmat Allah. Abdan Akil, Majid Rejab, ramai betul lah, tak dikira. Itu yang boleh ingat je lah. Kita doakan muka mereka, roh-roh mereka disuci rahmat dan dikumpulkan bersama-sama mereka yang beriman. Kemudian kita ingat lagi, kita buat di tempat satu lagi di pejabat daerah. Masa Datuk Hashim ada, bila Datuk Hashim ada sikit, orang kata apa, boleh cakap lah, dia boleh cakap, orang dengar cakap dia juga. Dia kata ada bisa sikit lah. Juga itu pun cukup meriah, ramai tau. Kemudian kita buat lagi satu di 1 tahun tu, kita buat di quarters polis yang telah diambil alih oleh pejabat daerah di Jalan Selamat Ziyudin. Itu pun cukup bestnya. Dia boleh duduk situ, orang jauh. Dan kita buat lagi di siang di Dusun Datuk Mukti, Wang Sepui. Itu pun cukup best. Maknanya dengan suasana, dengan suasana dengan persekitaran yang cukup elok dan kondusif. Walaupun kita buat di siang, tak ada masalah apa. Seronok. Dia bukan jauh pun, tak sampai. Kita pun pernah buat dekat hotel Tabung Haji, dekat airport lah. Semua tempat ni dia kata eksklusif lah. Ketiadaan Datuk Hashim, penggerak utama dalam grup ini, grup SMG 668 tu, kehilangan dia amat dirasai lah. Amat dirasai sebab dia adalah penggerak, perancang dan segala-galanya. Kita boleh tengok lah last year
beberapa bulan selepas ketiadaan dia, kita buat hari raya juga macam biasa. Tapi kali itu kita buat di Hotel Bustani. Masih lagi okey. Saya tengok dia punya, kita boleh maintain lah dia punya majlis hari raya ni. Bila kita kata hari raya, it means satu yang signifikan lah. Kalau perjumpaan biasa mungkin cabut kut macam you apa-apa buat tu, dia biasa lah. Tapi hari raya must be extra biasa. Macam mana pun. Tapi last tahun ni dia downgrade, banyak lah downgrade dia tu. Apa nak boleh buat kan, keadaan. Saya pun bersyukur lah boleh hadir. Dan tempat tu dia bagus bukan tak bagus, persekitaran dia, dia punya background dia tu saya rasa kurang lah. Tak apalah, yang penting kehadiran, kita hadir. Makan pun tak penting, yang penting kita hadir lah kan. Kita bukan nak makan, nak jumpa kawan-kawan.